Kat YouTube ada macam-macam cara macam mana kau nak kemas, nak buat cleaning yang efficient dan efektif. Ada banyak cara kau nak belajar, nak buka kedai, nak belajar masak pun boleh, no problem. Ada banyak berjuta-juta video. Faham. Cuma kadang-kadang orang kita tak Effort je. Effort tu tak ada kat situ. Dia effort kepada nak benda yang instant. Faham. Susah. Sebab dalam hidup ni kalau orang tanya kenapa cepat sangat bayar dulu kan, orang cakap aku. Bukan cepat bayar. Kau tak tengok macam mana aku struggle. Orang tak nampak macam mana aku tidur pukul berapa. Aku bangun pukul berapa. Aku ada kerja tetap lagi at that time. Dan orang kata macam sebab macam ni kau boleh buat banyak bisnes. Sebab aku tak belajar. Aku tak adalah. Dia macam ni. Kau tak perlu bagus. Kau cuma boleh settlekan masalah tu je. Betul. Bukan kau bagus settlekan masalah. Sejauh mana kau boleh settlekan masalah tu. Bagus tu dah jadi satu macam add-on. Okay lah, itu bagus lah. Cuma ability lah. Cuma aku mungkin tak bagus, tapi aku boleh buat. Macam tu. Sebab tahu rasa semua benda dekat ujung jari. Jadi kalau kau nak bagi alasan aku tak pandai lah buat bisnes ni, belajar, YouTube ada.